Apa you nak buat kalau orang keliling you cuba fitnah, cuba mengada-adakan cerita, gosip, ataupun tokok tambah cerita, nak buat you nampak jahat, nak sabotage you. So nak buat apa ni? Nak bergaduh dengan orang tu, cakap dia berhenti. Jangan fitnah, jangan adakan cerita-cerita. Ataupun teruskan jalan ke depan, jalankan kehidupan sendiri. Terus jalan ke depan. Sebab you tahu, kalau fitnah, kalau mengada-adakan cerita, tambah-tambahkan cerita, terungkit benda-benda lama, apa diorang boleh buat? Bercakap-cakap je lah. Cakap. Tak apalah, walaupun nama you nampak buruk, nampak aib, memalukan, tapi you tahu tak cara efektif untuk tak bagi efek, tak bagi kesan kat you? Jalan terus ke depan, jalankan kehidupan macam biasa. Sampai bila dorang, orang keliling you, siapa pun orang tu, boleh fitnah, boleh aibkan you, boleh ungkit benda-benda lama, boleh tambah-tambahkan cerita? Sampai bila? Sampai diorang penat. Tak apalah, tu cara diorang bahagia. Setengah orang dia bahagia cara macam tu. Dia tarik drama, gosip, dia rasa best. Ataupun mungkin diorang buat cara macam ni, diorang mungkin dapat duit ke, kan? Tak apa. Tapi apa yang penting untuk you? Walaupun diorang gosip, fitnah, mengada-adakan cerita, tokok tambah cerita, dan you tak buat benda tu, tapi gosip, kan? Tapi you jalankan kehidupan macam biasa. Teruskan ke depan. Lama-lama fitnah tu terbongkar juga. Benda yang cerita yang mengada-adakan tu terbongkar juga. So sebenarnya kuasa dekat tangan you, ada dalam diri you, kat tangan you. Sebab tu teruskan kehidupan macam biasa. You tahu you tak buat benda tu, ataupun mungkin separuh je betul, you dah tak buat benda tu dah. Ataupun separuh je betul, yang lain semua takut. So you sure dengan diri sendiri, yakin dengan diri sendiri. Just jalan kehidupan macam biasa. Yang penting you sendiri yang kena yakin dengan diri sendiri, sure dengan diri sendiri.